Itu hari makcik makan ubat vitamin dengan ubat yang itu. Pasal Dr. Ju dah tengok ubat dia. Kata Dr. Ju, ini bukan ubat apa-apa. Semua vitamin punya ubat. Jadi satu lagi dia tambah D3 punya vitamin. Pasal apa? Dia suruh makcik bikin thyroid operation. Makcik tak nak buat. Makcik punya hati dengan Dr. Ju. Jadi makcik usahakan dapatkan dia punya alamat dia, makcik usahakan makcik pergi. Sebab tu makcik nak, makcik nekat pergi. Okey. Ambil Ada semua, tak? ambil minyak, apa minyak organik kelapa, minyak kelapa organik, bulik ambil, suplemen ambil, air dia ambil. Makcik apa yang Dr. Ju cakap, tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. Jadi makcik start, bermula makcik dulu bila puasa, makcik bikin 1 minggu, kadang-kadang 4 kali, 3 kali. Tapi sekarang kerap semenjak yang lepas saja bulan 5 tu, 5 je makcik terus bikin puasa tu dah jadi macam, dan jadi macam kesedapan tu naik tak payah makan, tak kisah makan. Kenyang, tapi makcik rasa badan makcik sihat pula, tak lemah-lemah pula, tak letih-letih pula, biasa je. Kita kereta ni makcik memang makcik tahu. Dulu 300 lebih masa dengan Dr. Ju. Sekarang 200 lebih je lah. Itulah turun dia, itu je lah. Satu dia kreatinin dia je lah.